pusing ha, dia tak nak pusing. Gerik pun tayar ni, dia tak nak pusing. Aku nak libas dia. Ui, bagus betul lah getah tayar ni. Susah juga tayar terlebih bagus ni Apa tayar ni? Rahsia. Kembali lagi dalam channel Ayo Shot. Dah tukar nama Ayo Power Sport, tapi channel ni nama Ayo Shot. Ini adalah tuition Willy yang ketiga, saudara. Macam mana Willy macam ni? Senang je lah Willy. Jom kita sambung tuition. Ni apa khabar ni? Saudara-saudara ni, semoga korang semua dalam sentiasa dalam keadaan yang dilindungi, keadaan yang baik lah. Mana yang jatuh tu dah sihat. Ingat, kita benda-benda suka pemotoran ni, jatuh tu adalah perkara biasa. Yang penting kita prepare. Sebelum kita jatuh tu kita prepare. Kita punya kelengkapan, alat-alat keselamatan semua baik. Dan satu lagi macam itu hari ada yang pergi Willy kat tepi taman rumah orang. Jangan buat macam tu saudara. Jangan. Tukar pot. Pergi cari pot lain. Ada lagi tu. Kau pergi gedah-gedah sikit tempat-tempat yang kosong-kosong tu. Pergi training kat situ ni yang ketiga ni aku lagi bahaya ni kecil kat kau. Lagi tak boleh ada budak kecil kat tepi-tepi ke kalau untuk korang yang baru belajar. Lagi tak boleh tempatnya sempit. Kena tempat luas. Atas padang pun boleh. Lagi bagus, jatuh tak sakit. Lutut tak kacau orang. Yang pastinya tempat ni bukan tempat awam, okey? Ingat, kita bukan merempit, kita orang yang motor. Kalau nak jadi rempit pun menjadilah rempit yang berkejaya, merempit berkaliber. Step 1 itu hari kita belajar macam mana nak throttle, macam mana nak kenal, macam mana angkat motor lah kan, Willy beruang kan. Step kedua kita Willy beruang dan caranya lama sikit kita jaga throttle dan kontrol motor sampailah stepnya sampai 2.7 tu sekarang ni kita nak masuk 3 ni apa benda? 3 ni adalah step kita. Ya Allah, aku risau lah korang ni. Mana korang yang belum mahir lagi step sampai 2.7 tu, korang kena training. Kau jangan mulakan step yang nombor 3 ni tau. Sebab nanti memudaratkan, bahaya. Ini step-step yang sampai penghujung dan sampai ke puncak dia lah kan. Lepas tu kalau kau handal lebab ni, InsyaAllah kau dah jadi tukang Willy ataupun peng-Willy lah. Tanpa melengahkan masa lagi apa, mari jom kita start step 3. Apa benda, kita naik motor lah. Dah naik motor, kita start lah motor. Ya Allah, tadi tak pakai alat keselamatan, sweater, baju tebal, glove, peri lutut tak pakai. Sekarang ni dah pakai, baru kita boleh Willy. Ingat, jangan telanjang bulat kita nak main Willy ni. Safety mu jaga. Ini sukan. Kau kalau salah cara, jatuh lagi, benda tak pakai, memang besok nak pergi kerja susah. Ini sukan. Kerja tu adalah yang keutamaan. Kau jangan macam-macam pasalkan sukan kau tak boleh pergi kerja, tak boleh nak pergi sekolah, tak boleh nak pergi belajar semua kau. Aku takut ada orang yang mau masuk tengok dekat video yang ni. Ni kita cerita balik pada awal punya cara ni. Aku tunjuk contoh tau. Step pertama kita itu hari adalah duduk macam ni apa semua. Angkat. Lepas tu letak. Aku malas nak serik kaki. Step kedua kita itu hari adalah angkat. Kontrol macam tu. Kenapa step 3 ni dekat nombor 3? Kenapa step yang ni tak nombor 2? Sebabnya kita nak engkau hilang panik. Kita nak engkau boleh fokus. Engkau relax bila motor tegak dan kau dah pandai, kau tahu bila motor nak terbalik apa semua dah. Bila kau dah relax, kau dah boleh bertenang, motor nak terbalik pun otak kau boleh berfikir, refleks badan semua dah laju. Baru kau boleh buat step 3 ni. Step 3 ni dua-dua kaki kita akan diletakkan di atas pedal, tapi secara berperingkat. Dia ada step dia lah. Kau janganlah gelojor sampai dua-dua kaki kau nak letak atas pedal. Sekarang ni kita nak hidupkan kaki kau ni, kita nak hidupkan kaki kanan kau ni. La ilaha illallah. Mari kita start lah saudara. Permulaan step 3 ni, kau kena duduk dekat tengah-tengah seat aja, tempat yang selesa lah kaki kau macam ni kan. Kaki kanan kau dia letak dekat ni, seret dia gini macam beruang tadi, tapi dia letak kat tengah-tengah motor. Kau letak, mari kita letak kat belakang kan. Ini kita letak dekat sini saudara. Okey, kaki kanan. Bukan kanan, kaki kiri. Penyapu kaki kiri. Dah pening Kaki kiri ke atas start, kaki kanan dekat brake, atas pedal. Ini dia kedudukan ni macam ni macam kau tunggu traffic light. Macam tu kau. Step ni baru kau tahu nanti sebab apa aku suruh kau beli motor ES5. Budak-budak yang training pakai ES5, benda ni adalah kacang untuk dia sebab motor dia senang naik, senang terangkat kan. Yang penting clutch plate power, auto clutch power, melekat yang gila. Kau janganlah dah longgar tawau biau. Memang kau perah besok pun motor kau gerak. So bila position kau tu dah betul, dah ready, kau enjot, angkat, break. Kau nampak? Sekali lagi kita enjot macam ni Enjot, motor punya suspension. Kau tengok suspension tu Enjot, suspension tu tendang aja, kau terus throttle dan tarik ke belakang. Tengok Enjot, brake belakang tekan ni. Sambil masa enjot tu brake belakang tekan. Enjot, pom. Tekan brake. Nampak dia naik. Kita perlukan menggunakan bantuan daripada suspension. Kita compress suspension. Suspension tu tendang aja, dia lenting aja. Kita terus lepaskan brake belakang, terus throttle motor tau. Bagi dia terangkat. Macam ni tengok ni. Pom.
Macam tu. Ada polis pula. Lagi sekali, kompres, angkat, perah, brake. Tekan brake, tekan brake, tekan brake. Sebab apa kena tekan brake? Kita nak kaki kau ni hidup ni. Kita nak kaki kau ni function, tekan brake. Motor tu tegak macam mana ke, dia naik je terus tekan brake. Kau tak payah nak berjalankan motor jauh-jauh ke apa kau. Step ni permulaan dia macam tu je. Kompres, angkat, dia naik, brake, boom. Bagi kau rasa feeling brake tu dan kaki kau ni nak tekan brake kuat mana apa semua tau. Kita nak bagi muscle memory kau ni bekerja. Step ni yang amat paling penting. Ini adalah penyelamat kau bila kau nak terbalik nanti. Alah ini senang aja tekan brake. Memanglah motor nak terbalik kita tekan brake. Penyabu buruk kau berapa gamai orang yang tahu cara. Okey, motor kalau nak wheelie dia dah tegak sangat nak terbalik tekan brake. Tetapi realiti dia bila motor dia dah tegak, aku cakap kau, otak dia dah blur. Tergabur semua, brake pun tak ke mana, ingat apa benda tak ke mana. Anak bini pun dia dah lupakan masa tengah tegak tu, tahu-tahu terlentang. Mencarap, balik rumah kena maki dengan bini sebab bini nak tukar sapu ubat pula. Ini realiti, kau tak tanya-tanya kawan aku nama dia Madi. Baru terlentang. Bismillahirrahmanirrahim. Brake. Okey, lepas tu buat lagi. Brake lagi. Buat latih tu bi berulang kali. Brake. Macam tu. Buat banyak kali. Bagi kau tahu rasa dia macam mana semua. Bila benda ni dah settle, kau dah mahir, kaki kau dah lembut. Ini kau bukan buat 3-4 kali tau. Kau kena buat kurang-kurangnya 2 sesi belajar. Petang ni, petang besok, petang lusa. Baru kau boleh pergi yang step seterusnya pula. Contoh ni kau dah lepas 2-3 sesi, kau dah mahir ni, kaki kau dah lembut ni. So seterusnya apa benda? Kaki yang kita letak dekat kiri tadi ni, kita letak atas. Mana motor kena bergerak pula. Kena macam tu. Kaki dah letak atas, motor dah bergerak. Lepas tu kau ni cerita, kau sabar. La ilaha illallah. Okey, bila kita kaki dah letak ke atas, ini gear boleh bergantung kepada rider. Ada motor yang power guna gear 2. Ada motor yang lemah pakai gear 1. Sebab kita nak perlukan guna power motor dan kita enjut sikit, kita nak angkat motor ni tapi kaki dua-dua dekat atas situation dia Lepas tu kaki ni sama juga. Dia naik, kau tekan brake. Dia naik, kau tekan brake. Contohnya. Brake. Lepas tu brake lagi. Dia naik brake. Step yang ni nak naik dia macam mana? Kaki dah dua-dua kat atas, kita dah rolling ni, dah berjalan ni. Itulah aku cakap kena pakai power engine. Kau kena tolong power engine, kau kena rev, tekan gear tu setengah. Kalau motor ES5, tekan gear tu setengah, lepas tu lepas gear, terus dia ke belakang nanti Macam kita nak rem lepas, tapi kau kena ada throttle kena ada RPM. Sekali lagi kau tengok. Ni aku jalan biasa aku tekan gear setengah. Brake. Bau. Lagi. Lepas tu rem sikit. Brake. Nampak. Brake. Nampak. Berderap. Tekan gear setengah rem. Brake. Nampak. Buat pelatihan 2B juga. Angkat, relax. Benda ni kalau awal-awal permulaan kau buat, aku susah lah nak buat konon-konon tak gerti ni. Macam kang tak tahu. Kena cari orang tak gerti kat aku boleh tunjuk aku rasa. Buat benda ni mula-mula kau akan rasa kelakabut. Sengit ke tepi lah, mungkin jatuh bodoh lah apalah kan. Sebab ni jatuh tak teruk, akan jatuh tak sakit ni sebab jatuh perlahan. Yang penting kunci dia bertenang. Kalau tengah-tengah panik, tengah gelabah tu, relax dulu, berhenti dulu, bawa air mineral ke apa, minum dulu apa semua, bertenang. Dengan penuh ketenangan, kita rev sikit. Brake. Macam tu lah. Ini dah laju sikit. Yang tadi tu, yang awal-awal tadi, dua-dua kaki ke atas, lepas tu angkat letak kan. Angkat brake kan. Lepas tu kalau tambah speed sikit macam tadi aku buat tadi ni, kita speed sikit, rev, pap, naik pun letak juga. Tak payah jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh sebab kau belum rasa lagi dia betul-betul tegak. Macam mana feeling dia bila kaki dua-dua dekat atas. Macam ni, bila kaki dua-dua dekat atas ni, kenapa kita kena bergerak? Sebab kita nak dapatkan balancing motor tu, kita nak dapatkan keseimbangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita kena berpegang kepada agama. Tak ada mengarut ni kau ni. Ini iklan sampai-sampai tu kita bagi tazkirah sikit. Ingat main motor jangan lupa solat, jangan lupa jaga agama. Kita ni bukan Yahudi lah. Kenapa kita nak kena ada rolling pula? Nak kena bergerak pula? La ilaha illallah. Kan kaki dua-dua dah ke atas. Kau ni betul-betul slow lah kau. Kaki kita dua-dua dekat atas. Cuba macam kita nak jalan biasa juga. Semakin perlahan kita bawa motor, semakin hilang keseimbangan kita kan. So itu pasal aku cakap kita kena ada rolling speed sikit. Supaya bergerak, kita mudah nak imbang kiri kanan. Lepas tu rev gear dan angkat. Lepas tu tekan brake secara gentleman. Jangan tekan kuat-kuat. Bila kau tekan kuat-kuat, motor kau akan jatuh tergempas. Nanti tangan semua sakit. So
Tekan tu, relax, bertenang. Kita yang paling penting kita nak tenang. Kunci dia adalah tenang. Macam orang yang penuh dada dia dengan iman, dia bertenang. Kau tengok lagi. Step yang ni best tau sebenarnya. Kau tengok cara aku buat sebab dia automatik akan dapat distance sikit. Rep sikit. Nampak. Break. Nampak. Ingat, masa angkat tu kepala ni sandor, relax, bertenang macam ni. Kau jangan masa motor naik kepala kau pun macam ni. Jangan macam ni. Kau tarik. Ni tarik macam tu badan. Sama macam step kau wheelie beruang tu. Kan? Kepala jangan hantar pergi kat bakul macam ni. Kepala relax, steady, pandang depan, mata ni pandang depan. Step yang kat kepala ni adalah sama step dengan wheelie beruang tadi, kau tahu tak? Dan kita perlu dia tegak. Kita jangan naik suku ataupun separuh aja. Sebab apa akan jadi bila naik suku ataupun separuh? Motor tu akan pergi secara melulu. Bila dia pergi secara melulu, itu punca kau jatuh tu, Kang. Aku dah 3 hari, aku training, aku laju sikit, aku angkat. Itu aku break, aku angkat, laju sikit. Dulu kaki dekat atas air. Dah lepas benda tu. Aku belajar sampai kat sini lagi satu kerja pula aku ajar kau. Dalam speed yang sama. Lepas tu kau jaga throttle pula bagi cantik. Itu macam mana jaga throttle bunyi dia? Ngang. Baru letak tadi letak kan. Ni sekarang bunyi dia ngang. Macam tu. Okey, dengar nampak. Dia lama sikit tau, best tau. Bau break. Nampak tu. Okay, ref. Ni tak cukup naik. Ni dah lalang tak jadi tu. Itu tak cukup naik. Kalau dia dah macam tu, kau jangan paksa. Kau terus tutup aja throttle dan angkat yang baru. Bila kau paksa, motor tu dia akan pergi sengit dah. Dia akan pergi secara laju. Itu yang selalu orang jatuh. Budak yang rakam ni pun jatuh macam tu itu hari tau. Okay, 2. Aku rest sikit. Nampak? Tekan brake. Nampak. Jadi. Aku dah pandai wheelie. Nampak. Cukup 2 kali pump throttle aja kau rasa dah wheelie dah jauh tau. Tapi apa jadi pun kaki kanan jangan keluar daripada pedal dan brake. Sebab itu adalah nyawa kau. Bila kau rasa dia nak terbalik, kau tap brake aja. Mesti motor ke depan. InsyaAllah. Dan wheelie macam ni, insyaAllah kalau jatuh pun tak injet teruk. Sebabnya perlahan. Sebab tu aku cakap buat atas padang, atas bumput. Nampak tu. Nampak. Benda ni pun kau kena latih banyak kali. Latih tu B, kena buat kerap. Dan bila kau dah sampai step yang tu, kau akan sendiri auto. Makin hari kau akan makin dapat jauh. Sampai habis 1 gear. Bila habis 1 gear nanti kau bagi tahu, kita ajar kau sambung gear pula. Sakit mata masa abuk. Penat dah aku nak buat sikit-sikit. Aku nak main wheelie jap. Kau tengok lah iklan sekejap Saya ingat pula angin kuat. Aku ni motor ni aku cakap kau, aku nak bocorkan bok dia ni. Bok dia ni aku cakap kau dah bocor dah. Aku nak habiskan kawasan sini. Lepas tu kau tahu apa? Adalah projek aku dengan bok ni nanti. Kita nak manfaatkan bok ni. Dia macam buah kelapa. Daripada sebiji buah kelapa, orang olah jadi macam-macam benda. Kau tengok nanti aku olahkan bok ni jadi apa. So mari kita sambung sangat lagi bok ni. Ya Allah. Ini geram aku. Kau tengok tayar ni punya grip. Kono lepe-lepe. Best tu. Cameraman. Mari sini. Apa benda lagi? Kau tak tahu, kau komen lah. Itulah kelebihan orang pakai motor ES5. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang, sangat-sangat ringan. So korang kalau yang wheelie pakai motor lain tu pandai-pandai lah korang. Orang dah cakap pakai ES5.
Kau kalau pening cara nak willy kau tak jadi, kau komen kat dalam ruang komen. Kau pakai motor apa nanti aku demokan kau, insya-Allah saudara Teruskan perjuangan kita sebagai umat Islam saudara. Jaga agama saudara, jaga keluarga kita saudara. Ikut pegangan-pegangan agama kita sahabat. Ingat, dunia di mana? Dunia di tangan, akhirat di hati, iman perlu di dada, okey? Yahoo! Lupa nak cakap terima kasih lah kepada sponsor-sponsor kita, sahabat-sahabat jenama barang jadi ni, tayar-tayarnya melekat-lekat untuk kita willy ni jenama apa? Barang jadi tu. Terima kasih banyak kat sahabat kita tu. So, siapa-siapa lagi nak collab dengan kita, insya-Allah boleh roger-roger kita tolong sama-sama kita. Engkau tolong aku tolong kau. Jangan lupa lah like, komen dengan share, subscribe. Lupa lah tu follow penyapu dekat semua platform. Ya Allah, ada gear pula. Terus gerak.